Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru je sampai ke spot Kampung Mandah. Okey, dah lama dah tak mancing. Lebih kurang 4 bulan kot. 4 bulan saya berehat memancing atas sebab-sebab tertentu. Jadi hari ni kita turun balik mancing. Tengoklah air cetek. Kalau kita tengok kat sini air cetek, batu ni dah tinggi ke atas. Okey, air cetek tapi keruh. Kita tengoklah nanti, harap-harap ada hasil lah ya. Okey, tempat ni pun semok ni kita kena lendat dulu nak bentang canvas. Okey, saya nak siap-siap dulu. Nanti bila dah mula kita sambung balik video ni. Okey, kita akan buat balingan pertama. Macam biasa saya guna umpan pellet dengan dedak perasa strawberry, pakai mata bom. Ni pancing Alisha, dia awal-awal lagi dah letak dah. Okey, saya hanya baling kat depan ni je, dekat je. Bismillahirrahmanirrahim. Kat sini je. Okey, kita tengok, harap-harap ada hasil. Adik, yang sana tu. Lebih tu. Wah, Alisha dah berstrike. Kita baru nak pasang umpan, dia dah ada strike dah. Macam besar. Tarik lah. Boleh? Berat? Baik-baik sangkut. Uish. Tenggalan. Okey. Patutlah berat, ada batu sekali. Alhamdulillah, Alisha dapat tenggalan. Jom. Tenggalan Alisha punya. Baru 5 minit. Boleh lah. Okey, jom. Ni dia ikan Alisha. Dapat double strike tadi. Ikan pucuk pisang mula dapat. Lepas tu ikan tenggalan. Ni dia. Okey. Okey, saya akan buat balingan yang kedua. Sama juga umpannya. Umpan pellet dengan umpan dedak perasa strawberry, mata bom. Alisha dah dapat 2 ekor. Saya baru nak buat balingan kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat lagi. Alisha dah dapat lagi dah seekor. Dapat ikan pucuk pisang lagi. Dia dah strike yang ketiga. Ikan lampau kecil. Dah tak ada dah. Diam. Tu. Tadi dah ada pahala ikan lampau ni apa? Ada ke? Adik punya ada? Adik punya.
Ha. Adik punya ada. Lekah adik. Lekah. Ambil tangguk. Bye. Lampam kecil dia lepas kan. Ni dah habis umpan lah ni. Ikan kecil-kecil makan. Nah. Op. Mana? Tadi ada tariknya. Oh, ada. Ada. Oh, lampau. Tengah lah. Batu ni. Batu hulu. Batu hulu. Keempat. Strike keempat Alisha. Batu hulu. Kata bulan. Nah. Betul. Okey, pancing yang ketiga ni saya pakai bomb net. Saya baling kat sebelah sini. Sebelah sini ni risiko sikit. Biasanya sangkut. Tapi tak apalah. Kita cuba. Kita tengok sekejap yang ni. Tadi macam ada tarik. Tapi tak tahulah. Ada kecil. Anak tenggalan. Anak tenggalan. Okey, yang ni nanti saya akan release balik lah. Sebelum balik saya akan release, InsyaAllah. Ni Alisha dia strike 2 ekor. Ikan apa? Pucuk karung dengan pucuk pisang. Mana? Seekor karung. Kita cuba sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tak jadilah.
Ikan apa? 2 ekor. Ikan pucuk pisang. Ni Alisha dapat lagi ikan pucuk pisang 2 ekor. Dah lama kena ikan ni. Tak berbunyi pun. Tak lumayan. Alhamdulillah. Dah siap-siap nak balik. Ada rezeki seekor tinggalan. Boleh tahan lah juga tinggalannya. Alhamdulillah. Baiklah sahabat-sahabat, hari dah pukul 12 lebih, 12.25. Saya pun dah kemah-kemah barang nak bawa balik. Ni dia hasil ikan kita memancing hari ni. Saya tak dapat banyak. Saya dapat 2 ekor. Seekor ikan tenggalan tadi, yang terakhir tadi. Kemudian ada seekor tadi yang kecil tadi. Saya kata saya nak lepas tu, memang saya dah lepas dah tadi. Kemudian Alisha dia dapat ikan tenggalan juga seekor. Kemudian ikan batu hulu, dan yang lain-lainnya tu ikan pucuk pisang. Saya tak ingat lah berapa ekor Alisha dapat ikan pucuk pisang tadi. Tapi dia memang suka ikan pucuk pisang ni buat goreng. Ikan pucuk pisang ni memang bayi-bayi inilah, dia bukan jenis ikan besar sedap buat goreng. Jadi ini je hasil yang kita boleh bawa balik hari ni. Alhamdulillah ada rezekinya hari ni. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam video memancing ataupun video menjala di masa-masa yang akan datang. Sehingga itu saya doakan semua sahabat-sahabat berada dalam keadaan sihat walafiat serta dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.